Sekarang ni kecoh pasal pemilihan coach dalam dunia komuniti berlari ni. Adakah seorang beginner runner perlukan seorang coach ataupun tak? Kemungkinan seorang beginner runner perlukan seorang coach kalaulah dia ni betul-betul dah mendalami dalam basic berlari tu. Dia dah satu tahap yang apa nak buat kan tak tahu. Jadi dia perlukan guide daripada seorang coach. Itu nombor satu. Nombor dua ni, even pelari-pelari elite dah berpengalaman, kalau diorang nak push ke arah personal best, ke satu tahap tu dah tepu, plateau orang panggil kan. Jadi dia perlukan satu guideline yang lebih tinggi, orang yang berpengalaman guide dia. Orang-orang macam ni perlukan seorang coach supaya dia punya potential tu boleh pergi lebih jauh. Tapi untuk beginner runner ni, bagi pendapat aku, kalau korang betul-betul dah mendalami basic knowledge dalam dunia lari ni, yes, korang perlukan coach. Tapi adakah perlunya certified ataupun tak, itu bergantung pada korang. Tapi bagi aku, yes, korang perlu carikan seorang certified coach. Sebabnya kebiasaan orang-orang yang ada certified ni, dia ada basic knowledge dalam coaching punya rules. Jadi probability untuk nak buat benda-benda yang tak elok tu lebih okey sikit lah berbanding yang tak ada certified ni. Yes, benda-benda tak elok tu mungkin boleh berlaku kat sesiapa saja kan. Kalau korang ingat, kes berlaku dalam arena sukan bukan dalam sukan berlari tapi sukan atlet terjun. Atlet terjun ni dalam sukan terjun papan anjal tu kan. Macam tu pernah je ada kes sexual harassment di kalangan mereka. Jadi mereka tak berapa selamat untuk bersukan, berlatih. Benda ni ada awareness yang dilakukan oleh KBS kepada atlet-atlet mereka, so atlet mereka ni tak takut untuk buat laporan. Tetapi dalam komuniti berlari ni, kita bukanlah di bawah mana-mana persatuan. Ini adalah sukan yang bebas. Jadi korang yang pilih sendiri kat mana korang nak training, dengan siapa korang nak berlatih, dengan grup mana. Social group tu makin berkembang, korang berjumpa dengan orang ramai. Cumanya tentang pemilihan coach ni, aku rasa kes-kes yang macam ni kan, dia antara dua pihak lah. Kalaulah perempuan itu memilih coach, kebanyakan perempuan ni mungkin dia nampak yang kata-kata body sadar-sadar, yang handsome sikit. Yes, itulah coach yang sebenar yang aku perlu ambil dia. Tapi dia tak ada pun certified coach. Ini kita cerita dari segi perspektif apa yang kita nampak lah. Tapi kalau korang pilih coach itu dari segi beberapa kriteria yang betul, itu okey. Gunakan cara kaedah yang betul, cari certified coach yang okey, yang kenal background dia siapa. Tak adalah korang rasa risau dan tak enjoy berlari. Benda pertama, carilah coach yang betul, study background dia, siapa kat orang dia. Tapi kalau benda yang tak elok berlaku, jangan simpan, jangan takut, terus laporkan di pihak yang betul supaya benda ini tidak berulang ke orang lain. Okey, dapat sesuatu, semoga bermanfaat.